Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaida nak share resepi ayam lemak darat. Kita kisar ni buah keras, halia, bawang besar, bawang putih dan juga cili hijau. Okey, kita tumis. Okey, kita nak masuk daun salam. Lengkuas saya titik saja ya puan. And then kita masukkan 2 batang serai. Okey, dia mericik-ricik, saya tutupkan periuknya dulu ya. Sementara kita nak tunggu dia pecah minyak atau sehingga dia masak. Dia tumis sampai dia pecah minyak puan, sampai dia naik minyak. Dia kering semua paste ni. Alright, kita nak masuk rempah ni. Saya kecilkan api tahu ya. Ni dah kering macam ni. Nampak tak yang kat dalam tu? Dia dah kering macam ni. Tapi dia tak boleh berminyak sangat sebab saya tak letak minyak yang banyak. Nanti kita akan ada tumis darat lagi, ya. Okey, janji cukup minyaknya untuk kita tumis. Bau tak? Bau wangi ni. Bau wangi ya. Okey, kemudian kita masukkan semua rempah ni tadi, ketumbar, jintan putih dan serbuk kunyit. Okey, kita dah gaul rata semua rempahnya, baru kita besarkan api. Okey, kita tunggu sekejap je bagi bau campur bau tadi bercampur dengan bau rempah ni tadi ya. Okey, kita dah masukkan air. Ada yang nak bertanya? Okey, yang tak faham mana tahu Kak Zaida masak apa Kak Zaida? Ya saya pun. Tambah 3 boleh? Okey, Kak Zaida masukkan apa tadi Kak Zaida? Garam. Itulah. Saya masuk garam Okey, sekarang ni dia dah mendidih cantik, saya nak masukkan ayam. Ayam ni saya goreng dulu ya bersama dengan sedikit garam dan kunyit untuk nak dapatkan wangi sedap pada ayamnya ya. Hari ni Kak Zaida masak berapa ekor ayam Kak Zaida? Kita tengok kat sini ramai ekor orang. Ayam. Kita masak 17. Saya masak satu jadi 16 masak di kitchen besar kita. Masak ni puan, kalau puan dah ada resepi, tak kisahlah puan nak masak 10 ekor, gandakan semua. Dulu air asam ya. Air asam Jawa sikit. Air asam. Baru saya letak santan. Saya letak 200 ml ya, terpulangkan pada perempuan. Kalau puan rasa lemak sangat, kurangkan, tak ada masalah. Ikut masing-masing ya. Okey, ni kita dah cantik dah ni, nampak tu? Cantik dah lauk dia ya. Okey, kemudian ni dah masak ya. Ayam saya dah masak, jadi saya tak perlu tunggu lama ya. Ayam saya dah masak, saya nak tumis darat untuk yang kita nak siram ni tadi. Nak tambahkan bau lagi pada kita punya lauk. Ni puan, sikit aja. Sebab kita nakkan bau. Bau dari kita nak tumis ni dulu ya, bawang. Ini kalau tak nak buat tak apa. Lauk puan dah jadi ni sebenarnya. Kalau tak nak buat tak apa. Cuma kalau buat ni dia lebih sedap. Lebih wangi lauk puan. Kan kita nak masak ni seperti saya kata, setiap masakan dia ada bau tersendiri. Ya. Yang beza dia tu lauk bau tu. Ya. Okey. Bau dia pun dah sedap ya. Baru masuk bawang ini dah. Boleh masuk bawang lagi ni. Ya, kita tumis sekejap. Nanti lauk ni dah ada sedikit bau daun kari. Ya. Kelat gitu sikit ya, sebab kita nak ada bau tu, bau bawang goreng. Okey Kak Zaida, untuk tumis nak bagi dia nampak caramelize ni berapa minit Kak Zaida? Terpulang kepada dapur masing-masing. Puan letak minyak banyak, cepatlah dia garing. Saya tak boleh minyak banyak sebab dalam ni dah ada minyak ya. Okey, saya masukkan ni jintan hitam ya. Okey. Ni semua sekali. Daun kari, jintan apa? Jintan saya pun dah confuse dah. Jintan manis. Ya. Dan biji sawi dengan jintan manis ya. Kita tunggu sekejap keluarkan bau daun kari ni tadi puan. Okey, kita nak tutup api periuknya.
So kita tutup apinya dan biar dia bertutup sebentar supaya minyak tadi tu naik ke atas, bau dia lagi sedap. Macam ni, ya. Dah mendidih, kita tutup apinya. Jangan buka dulu tudung dia. Ya. Bismillah. Nampak tu? Nampak tak? Ini kalau orang kata tak sedap, tak tahulah. Ya. Alhamdulillah, dah pun siap resepi kita hari ini, iaitu ayam lemak darat buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.